Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah dapat kita berkumpul lagi. Malam ni adalah siri terakhir untuk program daurah korban kita tahun 2026. Jadi kita sambung, siapa yang ada kitab malam ni, kita sambung muka surat 51. Muka surat 51. Jadi minta maaf Ustaz Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Hazri Al-Bindani tak dapat bersama kita, jadi gantikan dengan Ustaz Edi. Jadi surat ketiga ni sepatutnya fokus kepada bahagian pengagihan. Jadi sebelum tu saya ada soalan, siap-siap saya tanya, tak lupa tanya pada Ustaz Edi. Ada soalan nak sampaikan, nanti Ustaz jawab hujung apa. Soalan dia berkenaan dengan pengagihan daging yang untuk orang ramai lah, bukan fakir miskin, untuk orang ramai tu. Untuk surau ni pengagihan tu kita utamakan kepada warga negara. Jadi warga asing tu kalau ada lebih baru dia dapat, kalau tak dapat kupon lah. Jadi soalan dia, mereka ni ada hak untuk dapat daging. Kalau surau tak dapat bagi pada diorang ni, PJK surau dia kira berdosa ke? Macam tu soalan dia. Sebab tahun lepas ada juga ahli syariah tegur, bila tengok warga asing balik dengan kosong, dia kata pihak surau tak tunaikan hak warga asing. Jadi soalan dia nanti Ustaz jawab, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurus atau pengurusi surau, dan seterusnya para asatidatul kiram, tuan-tuan maupun ahbabul fillah. Kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik, hidayah dan inayahnya. Sama-sama kita menunaikan salat fardhu maghrib, dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita kefahaman, memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah, dan seterusnya mendapat keampunan dan ridha Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Allahumma amin. Baik, sebelum itu saya ingin sampaikan salam daripada Penuntut Syekh Al-Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani pada tuan-tuan, dan beliau memohon maaf atas ketidakdapat hadirnya ke daurah untuk siri yang ketiga. Atas urusan beliau terpaksa balik ke Melaka tempat untuk urusan ayah beliau yang tidak sihat sana. Jadi beliau maklumkan untuk saya gantikan pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat sedikit pedoman dan panduan untuk kita bersama dalam melaksanakan ibadah korban, insyaAllah. Dan insyaAllah juga saya akan cuba untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu yang telah diajukan, insyaAllah. Allahumma amin. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, sambungan pada nombor apa? Lupa lah, 51 lah. Baik.
tidak sah berkorban dengan haiwan yang cacat dan aib. Baik, bila disebut binatang korban yang cacat dan aib, bermakna binatang itu adalah apabila pada juzuk, pada tubuh badannya itu hilang, yang mana sedangkan ianya boleh dimanfaatkan oleh kita, maka itu yang disebutkan cacat. Contoh, kita kata telinga dia putus tuan-tuan, putus sikit. Okey, kita kata itu apakah yang putus itu memberi manfaat kepada kita? Ya, sebab telinga yang putus itu sikit walaupun sedikit, ianya tetap masih boleh dimanfaatkan. Maksud manfaat tu macam mana? Boleh makan tak? Makan lah, sedap. Jadi itu dipanggil cacat, maka tidak sah. Kalau dia terkoyak sahaja, dia tetap sah, akan tetapi tidak sempurna dari sudut ibadah korban. Sebab tu dalam kitab I'anatul Talibin menyebut bahawasanya jika binatang yang ada seperti dikatakan terkoyak telinganya, contoh sedikit je tapi dia tak putih tuan-tuan, dia terkoyak, maka disebut dari sudut hukum dia itu adalah tidak sempurna, bahkan mengurangkan pahala korban itu sendiri. Sebab tu usaha kita untuk mencari mendapatkan binatang yang dari sudut sempurna, walaupun jangan kata cacat, cacat tu memang tidak sah. Seperti kudung tidak sah, dia tempang tidak sah, ataupun disebut juga dengan gigi tak ada tuan-tuan. Baik, berlaku, saya pun baru dapat soalan ni tuan-tuan, orang pernah tanya tapi jarang jumpa masalah ni tuan-tuan. Binatang tu tak ada gigi, contoh lembu tu tak ada gigi tuan-tuan, gigi bawah ni cari tak ada, peselak tak ada gigi tapi badan gemuk. Macam mana tu? Boleh jadi gigi tu di akhir usia dia, ataupun waktu dia gemuk tu, sebelum dia dalam proses nak gemuk, gigi ada, tapi bila gemuk gigi tak ada, mungkin luruh gigi dia dengan penyakit tertentu, maka di situ punya aib. Okey, maka tidak sah untuk buat korban. Sebab apa? Secara umum lepas ni dia akan kurus, betul tak? Sebab apa? Dia tak ada gigi, macam mana dia nak makan? Jadi itu banyak aib pada binatang tersebut. Ataupun contoh kita tengok aib pada binatang tersebut, bila mana dia ini perbuatan tabiatnya itu tak sama seperti yang biasa. Kita tengok orang lain, binatang lain, lembu ni semua makan rumput tuan-tuan, tiba-tiba tang dia seorang sekok tu je dia makan ayam tuan-tuan. Pelik lah tu. Mana pelik, aib ada pada dirinya, maka dia itu boleh kita letak consider sebagai binatang itu adalah bersifat gila, dia tidak waras tuan-tuan. Maknanya juga tidak sah untuk dibuat korban. Sebab tu penting kita ini, orang yang diberikan wakalah ataupun yang telah diwakilkan pada kita, ataupun kita sendiri sebagai pembeli, ataupun kita juga peserta korban, kita beli sendiri binatang korban tu, kita kena pastikan binatang itu tidak cacat, sempurna. Walaupun dalam mazhab kita, mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, ada menyatakan jika putus telinganya walaupun dengan sedikit, tetap sah dibuat dari sudut ibadah korban itu sah. Akan tetapi contohlah tuan-tuan, kita buat situasi kes. Ini bagi fiqh ta'ayyush, untuk melepaskan tuntutan orang awam. Masa kita nak sembelih dia hari Nahar 10 Zulhijjah, masa orang yang hantar lembu tu, kita dah cek semua, kita kena cek tuan-tuan. Sebab kita adalah wakil, ataupun kita sendiri sebagai pembeli lembu dan juga peserta korban tu, kita kena cek lembu ni, kita cek satu-satu. Oh, alhamdulillah tak ada apa yang cacat pada binatang ini, dihantar elok. Tiba-tiba esok kita nak pergi sembelih, dia duduk main dekat celah-celah pokok tu tuan-tuan, telinga dia sedikit yang di belah hujung tu putih. Kalau kita ambil pandangan fuqaha mazhab al-Imam Syafi'i, tidak sah. Ataupun kalau dia berdasarkan kepada korban nazar, korban yang berstatus wajib, okey. Korban yang berstatus nazar ni, dia
Kalau dia sudah bernazar di awal tu, binatang itu semestinya adalah binatang yang dinazarkan sebelum cacat. Maknanya dia sempurna. Kalau dia cacat selepas diniatkan nazar, masih sah untuk disembelih. Dalam mazhab Syafi'i, contoh, kita dia niat nazar dah pada lembu ni, tiba-tiba esok tengok patah kaki. Kalau korban sunat tak boleh, dia tidak sah. Sebab korban sunat dia tidak boleh diniatkan awal, melainkan diniat waktu binatang itu telah ditentukan. Binatang dah ada dah depan mata ni, baru kita boleh niat. Tapi nazar tak mengapa. Syarat nazar mesti sempurna binatang itu. Maka niatnya daripada awal, binatang tak ada lagi, tapi binatang itu mesti sudah ditetapkan bila beli itu sempurna. Okey. Lepas tu, selepas daripada kita dah beli, kita pun dah dapat binatang tu, esok bila dapati dia cacat patah kaki contoh. Ini binatang nazar tadi, korban wajib. Boleh tak sembelih? Boleh. Stop. Okey, itu beza tu kena faham. Baik, kalau korban sunat, bila kita tengok pagi esok tu putus telinga dia. Telinga dalam mazhab Hanafi ni masih sah. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tetapi sebab kerana nak melepaskan dari sudut fiqh ta'ayush, untuk menjadi kita kata nak memudahkan urusan orang awam, masyarakat orang awam ni, boleh tak kita mengambil pandangan fuqaha mazhab Hanafi? Boleh. Sebab tu boleh tengok fatwa-fatwa terkini, termasuk dalam fatwa dalam negeri Selangor. Boleh juga tengok fatwa yang paling biasa orang rujuk, iaitu Darul Ifta' Misriyah. Nah, kita tengok, putus telinga dia, ada luka, dia duduk main kot jelah pokok, hilang sikit telinga dia. Jadi kita pun waktu tu kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah dah. Boleh tak kita nak memudahkan usaha orang tadi, ambil pandangan fuqaha mazhab Abu Hanifah? Boleh. Sebab mazhab Abu Hanifah yang membenarkan dalam masalah telinga, tapi patah pun sama macam mazhab Syafi'i, tidak sah. Kerana dia telinga ada sikit sumbing telinga dia putus, maka dalam mazhab Abu Hanifah masih sah. Tapi harus diingat, bila contoh kita nak sebelih binatang yang ni tadi, mesti kalau yang guna mazhab Abu Hanifah ni mesti sebelum daripada 12 Zulhijjah. Sebab mazhab Abu Hanifah tempoh menyembelih korban bermula daripada 10 Zulhijjah sehingga 12 sahaja. Terbenam matahari 12 Zulhijjah, masuk azan maghrib, iaitu 13 Zulhijjah tu habis dah, tak boleh. Mazhab kita mazhab Syafi'i 10 sehinggalah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Baik, situasi saya bagi contoh mudah tuan-tuan nak faham. Binatang ni kita nak sembelih 13 Zulhijjah ni, contoh hari keempat, hari raya keempat. Kita kata 10, 11, 12, 13. Okay. Hari 13 tu lembu tu dihantar 12 hari bulan, kita cek tengok elok dah. Pagi esok kita cek binatang ni sebelum sembelih, putus telinga dah, separuh hilang tuan-tuan. Kita nak tukar mazhab Abu Hanifah, boleh tak? Tetap juga tak boleh, sebab tidak sah sembelih pada mazhab Abu Hanifah pada 13 Zulhijjah. Okey, lepas tu pula mazhab Syafi'i pula sah sembelih 13, tetapi tidak sah buat korban kerana binatang itu cacat. Jadi tanggungjawab pengurusan lah. Pihak pengurusan kena mengambil risiko, gantikan kepada peserta. Wajib tu. Kita kena ganti pengurusan. Ustaz, mahal 6,000. Tak apa, tak yang susah hati. Hak lembu tadi tu bukan kata tak boleh pakai terik. Belah dulu 2-3 hari, bagi gemuk, bagi seminggu, belah lagi, bagi makan cukup-cukup, gemuk, boleh jual daging dekat orang ramai kat tempat ni. Pun masih dapat pulangkan duit, betul tak? Tak ada masalah, dia tak ada isu. Kita kena bijaksana dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Lain daripada itu, sama sahaja. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak sah. Dia cacat, contoh seperti kita tengok pada paha belakang dia tu, isi dia sumbing tuan-tuan. Boleh jadi dia duduk main, kena dawai ke ataupun sebagainya, hilang isi dia pada paha dia.
itu juga dianggap cacat dan aib, tidak sah buat korban. Kalaulah dia sempurna, daging yang hilang itu tadi boleh manfaat tak? Boleh. Itu maksud dia mesti tiada cacat dan aib pada binatang tersebut. Okey? Baik. Seterusnya, perkara yang ke-55. Sah berkorban dengan haiwan yang ada kecacatan dan aib yang sedikit dan tidak ketara. Contohnya, dia ada kurap, tuan-tuan, sikit je. Tapi dia tidak menghilangkan dari sudut manfaat kepada kita. Dia hanya sedikit sahaja. Itu dipanggil cacat dan aibnya. Ataupun telinga dia tadi, dia terbelah sedikit. Kebiasaan terbelah tu mungkin jadi sebab orang pasang tagging, tuan-tuan, ataupun apa-apa keadaan. Baik, tambahan lagi, jika dia tak ada telur, kambing ke, unta ke, lembu ke, bila dia tak ada telur, tuan-tuan, kena tanya siap-siap. Itu aib juga, termasuk cacat. Tanya kepada pihak pemilik lembu ataupun penjual lembu, ni saya nak tanya, dia punya telur ni, biasa kambing, tuan-tuan, biasa orang potong. Sebab apa? Daripada kecil dia potong, dia tak nak bakar dia tersebar. Sebab dia punya, kalau nak bakar kena beli dengan dia. Itu memang orang berniaga macam tu, tuan-tuan. Kita pun tanya si penjual kambing ni, kita tanya, ni kambing ni jantan ni, tapi telur tak ada ni. Bila telur dia hilang? Oh, kami memang kasih, ataupun kita sebut apa? Ada satu istilah lagi. Kembirikan Kembirikan kan? Istilah dia kembirikan. Kambing tu buang telur masa kecil. Kalau dibuang daripada kecil, maka tak mengapa. Sah dalam mazhab Syafi'i kata boleh buat jadi korban. Kalau hilang waktu dia tak dah tentak. Kita tanya pemilik lembu ni, congkir lembu ni, ataupun keluarga kami ni telur hilang masa bila? Baru 2 minggu sudah duk main-main dekat celah pokok, terkepit putih, berlari putih telur tu. Tu tak boleh buat korban, tuan-tuan. Dianggap bukan lagi cacat yang dikata memadai boleh buat korban. Dia tak termasuk dalam masalah tu. Baik. Kesihatan yang dimaafkan, saya sudah bincang tuan-tuan, langsam dah saya, tuan-tuan. Mudah saja. Hukum berkorban dengan haiwan yang bunting 59. Kena cepat sikit, banyak tuan-tuan ni sampai belakang ni. Saya bagi ni al-darurah yang keperluan bagi untuk tuan-tuan faham. Baik. Untuk binatang yang bunting, muktamad mazhab Syafi'i tidak sah. Dalam kitab I'anah, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Jawi Matul Badrain, boleh rujuk. Dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam kitab Sabila, ataupun Sabilul Muhtadin, dalam kitab Majmu' Musyarah Mazhab yang paling besar lagi, kitab tu kita nak tengok. Muktamad, tuan-tuan, carilah binatang bunting ini tidak sah. Walau bagaimanapun dalam kitab Kifayah yang disebut oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husaini menyatakan bahawa jika binatang itu sebab bunting yang disabitkan atas nama gemuk, ia memadai sah. Sah. Jadi satu je pandangan muqabil. Sebab apa? Boleh jadi, contoh, kita akan pegang pada pandangan Imam Taqiyuddin ini. Contoh, kita pergi tanya Datuk lembu. Saya tengok lembu ni gemuknya, macam bunting. Dia kata, lama tak bunting ni, 4 tahun tak beranak pun tak ada. Dia kata, memang dia gemuk macam tu. Kita pun ambil beli, buat korban. Bila kita sembelih, tuan-tuan, apa berlaku? Rupa memang betul dia bunting. Sah tak? Sah. Ambil pada pandangan Imam Taqiyuddin tadi. Kalau kita memang telah diijtihad bunting, jangan ambil, kita ambil peganglah pandangan muktamad. Memang tidak sah. Ini jika berlaku. Jika berlaku tanpa sengaja binatang itu tadi bunting dan kita buat sembelihan korban, sah tak tadi? Sebab kita tak tahu. Dan kita tanya kepada pemilik lembu pun, dia kata, tak beranak lama kami duk belah dia ni. Lebih 2 tahun dah umur dia ni, 4 tahun dah umur dia ni. Gemuk macam tu, tak beranak pun tak ada. Ini bukan mengandung, ini memang gemuk macam tu. Bila kita sembelih, rupa-rupanya dia tu bunting. Maka sah tak korban? Sah. Boleh makan tak anak dia? Boleh. Tak ada masalah. Maka sah dibuat untuk
korban itu jika kita tadi tak tahu. Bila tahu, al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar pada khilaf lebih baik. Ambil pandangan muktamad kata tidak sah buat korban atas binatang pun bunting. Nah, baik, seterusnya perkara sunat dalam ibadah korban. Baik, bila sebut perkara sunat dalam ibadah korban itu, antaranya seperti apa yang dikatakan, orang yang bila dia berkorban, sunat baginya untuk tidak memotong bulu dan kuku. Tapi ni dah lepas, dah nak lepas Jumaat. Semua saya cerita jugalah kata tuan. Sunat ni ada dua tuan. Ada sunat kita buat dapat pahala. Bila kita tinggalkan, dia tidak mengurangkan pahala. Ada sunat dalam ibadah kita ni, bila kita buat dapat pahala dan menambah pahala. Kemudian jika ditinggalkan sunat itu, dia mengurangkan pahala, jatuh hukum makruh pula. Dia makruh, bahkan dia mengurangkan pahala. Dalam ibadah korban, sunat bagi orang yang berkorban itu bermula bila 1 Zulhijjah. Masuk sahaja terbenam matahari 1 Zulhijjah, makruh dia potong bulu, rambut dan juga kuku. Nah, baik. Kalaulah bertembung pada hari Jumaat, contoh saya bagi situasi. Hari Jumaat, nak solat Jumaat bagi laki-laki. Orang laki-laki bila nak solat Jumaat, sunat dia apa? Potong bulu, potong rambut, potong kuku. Tapi sedangkan dia juga orang yang berkorban, bertembung dua ni. Maka kaedah ulama beri taqdimun nuqsan 'ani ziyadah. Dahulukan ibadah yang mengurangkan pahala daripada yang menambah pahala sahaja. Jadi walaupun solat Jumaat tadi, kalau kita tak potong kuku, kita tak potong rambut, pahala Jumaat berkurang tak? Tak, dia hanya sekadar menambah pahala. Makruh tak hukum bagi orang yang solat Jumaat, dia tak potong bulu, potong rambut, potong kuku, tak jatuh makruh. Jadi dia tak berat. Akan tetapi orang yang beribadah korban, kalau dia potong kuku, dia potong bulu, dia potong rambut, dia telah melakukan perkara makruh dan mengurangkan pahala ibadah korban. Maka jangan potong rambut, potong bulu, potong kuku walaupun solat Jumaat tuan-tuan, sebab dia lebih utama untuk ditegakkan hukum itu. Saya bagi contoh lain mudah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuan-tuan, kita makruh menggunakan minyak wangi di siang hari. Lagi, sebab apa? Hukum makruh sebab memakai minyak wangi di siang hari bulan Ramadan adalah bersifat nafsu. Sebab tu dihukumkan makruh. Sedangkan puasa mendidik kita untuk mengekang nafsu. Sebab pakai minyak wangi itu hukum dia nafsu di siang hari. Bahkan dikatakan makruh dan mengurangkan pahala puasa Ramadan. Ini ramai orang tak tahu ni. Hari Jumaat dia berasa pakai minyak wangi juga bulan Ramadan. Cerita sikit tentang. Baik, sekarang bertembung solat Jumaat di bulan Ramadan. Kalau ikut asal hukum solat Jumaat, sunat pakai minyak wangi, berwangi-wangian. Betul? Okey, sekarang dia dalam puasa Ramadan di siang hari. Maka bertembung dua ini. Sedangkan sedangkan hari Jumaat, solat Jumaat tak pakai minyak wangi, tak jatuh hukum makruh, tak mengurang pun pahala Jumaatnya. Akan tetapi jika dia pakai minyak wangi, hukum makruh atas dirinya dan mengurang pahala Ramadan, puasa Ramadannya. Ini dipanggil bertembung dua ni, kena bagi faham tuan-tuan. Baik. Jadi orang yang beribadah korban ni tadi, bila dia boleh mula potong kuku, bulu dan rambut dia, iaitu sembelihan yang pertama yang dilakukan. Sama ada tak kira lah, kalau 10 Zulhijjah itu sembelihan pertama, itulah dikira dia dianggap sudah boleh. Selepas sembelihan pertama itu, maka sudah boleh potong bulu, kuku dan rambut. Walaupun dia berkorban banyak ekor sekalipun, 100 ekor, seperti mana Nabi SAW di akhir hayat Nabi SAW, Nabi berkorban dengan 100 ekor unta. Nabi potong ataupun Nabi sembelih berapa ekor? 63 ekor. Kemudian baki 37 itu siapa yang sembelih? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu pun isyarat di tahun akhir Abu Bakar tahu dah Nabi sembelih 63 ekor ya. Itulah
bagi apa? Menyamai usia Nabi. Jadi ulama sebut walaupun banyak ekor sekalipun kita berkorban tadi, bila kita boleh dikatakan potong bulu, rambut dan kuku, iaitu selepas sembelihan pertama sahaja. Tak payah tunggu semua habis tuan-tuan. Dia pun rimah dah dengan bulu, janggut dia panjang, dia tak biasa janggut panjang, kuku dia pun panjang, dia jadi rasa rimah. Cukup dengan sembelihan yang pertama, dia sudah boleh potong kuku, bulu dan rambutnya. Baik. Kemudian pelaksanaan ibadah korban. Okey, baik. Bila sebut pelaksanaan ibadah korban, ini saya sebut langsam tuan-tuan, termasuk di luar negara. Okey, saya sebut sekali. Baik. Bila nak sebut korban, bila saya sebut korban di sini, tuan-tuan faham dulu, ingat balik yang Ustaz Tok Guru kita dah sebut, korban ni ada dua, wajib dan korban sunat. Baik. Korban wajib tak perlu dah dia nak niat lagi waktu nak sembelih tu. Bila binatang tu dah ada dan ditentukan, perlu tak dia niat lagi untuk korban wajib seperti nazar? Tak perlu. Dia hanya boleh sembelih. Cuma dihukumkan sunat sahaja untuk dia. Alhamdulillah. Kali kedua tuan-tuan. Baik. Untuk kita yang korban sunat ni tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, masa kita isi borang wakalah tu, itu bukan niat ke? Belum lagi. Itu bukan niat. Itu hanya pewartaan perjanjian yang kita mesrai sahaja, tapi belum tertunai. Sebab apa belum tertunai? Binatang tak ada lagi. Sebab tu dalam riwayat Nabi SAW, sebab tu dalam hadis disebut oleh sahabat, naharna ma'a Rasulillah SAW al-badanah anis sab'a wal baqarah anis sab'a. Al-badanah tu maksud apa? Binatang unta yang ditanda. Satu peristiwa oleh yang berlaku atas Anas bin Malik dan juga maknya Ummu Sulaim atau Rumaisah binti Milhan. Anas ni dia ada ayah tiri. Ayah tiri dia Abu Qatadah, tuan-tuan. Okey. Abu Qatadah ni tuan-tuan, suami baru kepada Rumaisah. Dia dapat anak dia ada, jadi Anas dapat adik baru, Abdullah ibn Abi Qatadah, tuan-tuan. Lalu waktu itu mak dia Ummu Sulaim bagi tahu pada Anas, mak takkan susukan adik hang ni melainkan maksudnya riqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, air Nabi ke dalam mulut adik hang ni. Maksud dia apa? Tahnik. Kena tahnik dulu adik hang ni, baru mak susukan adik hang. Jadi Anas pergi bawa. Waktu pagi selepas fajar itu, Anas pergi bawa adik dia pergi jumpa Nabi SAW. Dalam riwayat itu panjang tuan-tuan. Cerita dia sangat panjang sebab daripada awal perkahwinan Umayyah, ujung tu cerita tentang Nabi tanda binatang korban. Waktu tu kata Anas, aku lihat kepada Nabi berselubung dengan kain. Seperti kita kata selimut Yaman. Okey, berselubung. Nabi sedang menanda binatang korban. Itu badanah. Waktu itu, kalau kita dah menanda, mana binatang dah tahu, dah juga ulama ambil pada hadis ini, sudah boleh diniatkan dengan binatang itu untuk kita niat korban. Contoh, tuan-tuan beli binatang tu kambing. Bulan mana? Bulan berapa? Ni bulan Mei kan? Bulan Mei. Tuan-tuan beli Januari tu. Tuan-tuan beli hak hidup tu, tuan-tuan bawa balik, tuan-tuan nak belah. Tuan-tuan pun dah tanda kambing ni adalah ni binatang korban sunat saya tahun ni. Boleh niat tak? Januari tu boleh. Sebab binatang sudah ada. Tetapi di tempat kita masyarakat hari ini, pasal kita pun dari sudut persiapan kita pun kita tak ada kemampuan, keupayaan untuk belah, untuk jaga. Biasa kita akan beli 2 hari sebelum korban baru hantar. Baik, orang tanya, Ustaz, kan pengurus tu dah pergi tengok ACK Masjid Surau kan dah pergi beli, pergi bayar. Okey, tapi masa dia pergi bayar pun, walaupun binatang dah di-tagging, tagging itu pun belum ditetapkan lagi hak ni lembu ni siapa punya peserta. Tak tahu lagi. Jadi binatang itu belum ditentukan. Jadi bila kita tentukan? Dulu tuan-tuan, saya ingat dia awal tahun 2000 lah, saya duduk masuk mengajar di Selangor ni. Kalau dengar Ustaz Ustaz posting sini bila lah? 2004, 2005. Lebih kurang sama lah saya dengan dia. Tapi dia tua lagi daripada saya.
Okey, saya masuk di Selangor ni tuan-tuan, rumut tu masuk dia, kita rasa Allah, orang buat korban ni macam ni. Waktu tu tuan-tuan, belum dakwah korban ni belum banyak waktu tu. Awal tahun 2000 tuan-tuan. Dengan niat tak niatnya, Allah Akbar, kita tengok waktu tu. Nak ceritanya, keadaan korban awal waktu tu pun orang kemuncak, orang baru nak kenal cinta dengan ibadah korban. Nak cerita tuan-tuan, orang pergi tagging siap. Ni tempat saya pergi ni. Saya kata jangan tagging. Waktu tu ramai pula ustaz-ustaz kan kata, tak apa, boleh je tagging. Saya kata ada boleh, tak kata tak boleh. Saya kata boleh, tapi agak kita risau berlaku kesilapan. Saya beritahu. Dulu dia tagging lembu 1, lembu 2, lembu 3, lembu 4 sampai 10 kan. Okey, isu pertama kita timbul. Kita tak nak jadi ta'yin bil jahli. Ta'yin sebab dengan lafaz 400 mulut tu kan disebut dalam kitab Mu'tamad dalam mazhab kitab Mu'tamad, nyatakan jika seseorang bertutur, kan dia buat cerita dalam kitab Mu'ni tu, dia kata seorang pergi ke pasar membeli seekor kambing, lalu dibawa pulang ke rumahnya, dalam perjalanan pulang lalu disapa oleh tetangga kejiranannya, nak buat apa kambing tu? Inilah kambing saya korban tahun ni. Jadi korban wajib, tak jadi korban sunat. Lafaz tu. Jadi tagging ni tuan-tuan, waktu tu depan mata dia bawa cucu dia pergi tengok lembu dia. Orang pun lalu, saja orang ni, kita ni orang masyarakat kita ni ramah tuan-tuan. Oi Tuan Haji, amboi seronok nampak tengok lembu. Lah nak tengok lembu korban saya tahun ni. Jadi korban wajib tuan-tuan. Walau bagaimanapun kita faham itu lafaz orang awam. Dia tak niat pun nak jadi korban wajib. Akan tetapi dalam kitab sebut tuan-tuan, ulama mazhab Syafi'i kata dia tak tahu ke, dia bergurau ke, dia tak sengaja ke, tetap jadi korban wajib. Lafaz begitu. Yang ada kata tak jadi, satu je tokoh ulama kita dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam Taqiyuddin Al-Husaini dan kitab Kifayah, yang kata tak jadi kerana uruf masyarakat kita di negara kita di Malaysia ni pun sama, yang uruf memang suka cakap macam tu, jadi tak jadi korban wajib. Jadi saya kata ni isu dia, kita nak ke, memang ulama ada kata tak jadi, tapi Mu'tamad mazhab Syafi'i kata jadi korban wajib. Macam nak selesai masalah ni? Jangan pergi tagging. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ustaz ni orang alim, meninggal dah arwah Ustaz Fathur Rahman. Ini cerita saya nak beritahu. Bila dah di tagging, dia pun beritahu kat Tuan Imam, Tuan Imam, binatang lembu sampai lagi, dah sampai dah. Saya nak pergi tengok lembu saya balik. Boleh tak? Lembu Ustaz nombor 7. Dia pun pergi tengok lembu dia nombor 7. Pasal saya beritahu saya nak balik Sungai Besar. Dia kata, saya tak raya sini. Semua segala hak saya tu terserahkan kepada pihak pengurusan untuk akhirkan, bagilah ikut macam mana, ikut yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Jadi saya nak pergi tengok lembu saya. Bila saya pergi situ tengok lembu dia tuan-tuan, boleh tak niat? Dia dah tahu tak binatang tadi yang ditentukan, boleh niat tak? Boleh, walaupun belum 10 Zulhijjah lagi, dia boleh niat. Dia pun niat sahaja, aku berniat korban sunat baik satu bahagian bagi binatang ini, dan aku niatkan juga pahalanya disedekahkan kepada seluruh ahli keluarga ku yang telah meninggal dunia atau masih hidup. Selesai. Ustaz ni pun balik kampung, dia tak raya sini. Tiba-tiba hari kejadian, JKP suka-suka pergi tukar lembu pula. Hukum dia haram. Isu gitu. Orang dah niat kat binatang korban, kita pergi tukar pula lembu 7 jadi lembu hak ni berarti lembu 7. Sebab tu kita telah memberikan pesanan kepada pihak Masjid Surau, jangan pergi tagging lembu tu. Biar peserta dia tak tahu, dia tahu lembu dia nombor berapa. Contoh, awal lembu berapa? Lembu 5. Tapi mana lembu nombor 5 dia tak tahu lagi. Sampai lembu tu tuan-tuan, biar dia macam tu. Tak tahu pun lembu 1, mana 2, mana 3, mana 4, mana, biar dia tak tahu. Dia tahu masa bila kita dah nak dekat nak sembelih tu, kita pun panggil fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Mai sini 7 orang. Ada tak? Okey, semua ada. Okey, ni lembu nombor 5. Ni yang sekarang. Selesai masalah? Selesai. Ini dipanggil perkembangan dari sudut pengurusan ibadah korban, supaya ia tidak berlaku seperti tadi jadi korban wajib. Itu satu hal, perkara yang perlu difahami.
Kerana kita tak nak benda-benda ni diambil mudah oleh pihak pengurusan korban. Baik. Kemudian disebut bila dia dah boleh niat tuan-tuan, tolong maklumkan pihak pengurusan. Okey, dia ada 3 level. Pertama, pihak peserta kena tahu bila dia nak niatkan. Kita kena taklimatkan peserta. Tuan-tuan dah buat taklimat tak? Buat kan? Okey. Mana peserta dia tahu dia wajib niat. Kalau dia tak berniat, dia wakilkan pada siapa? Pihak pengurusan kita, hak mengurus korban ni yang wajib niat. Contoh kita panggil nama fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Okey. 4 orang je, 3 orang tak ada. 3 orang tak ada ni. Balik kampung. Jadi 3 orang ni siapa nak niatkan? Kita lah pihak pengurusan. Okey. Kita yang wakil niat bagi pihak dia. Okey. Sebab tu saya kata paling mudah tuan-tuan, paling mudah. Untuk tuan rasa takut dikhawatiri, takut tidak sah korban itu, dia dipanggil benteng terakhir. Siapa benteng terakhir? Penyembelih.